Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan sesi buku cerita yang bertajuk Sumpahan Mahsuri. Cerita Mahsuri merupakan suatu cerita legenda dari negeri Kedah, khasnya dari Langkawi. Cerita ini telah disusun semula oleh Zain Hanim Zainal Abidin dengan ilustrasi yang dihasilkan oleh Rizwan Amin. Buku cerita ini diterbitkan oleh Kensington Edelhouse Enterprise. Saya membaca buku ini dari link rak buku maya sekolah kami. Pengenalan buku. Penceritaan Sumpahan Mahsuri susunan semula ini lebih ringkas dan paparan gambar yang menarik. Bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah difahami dan sesuai untuk bacaan murid sekolah rendah. Cerita ini mengisahkan tentang seorang wanita yang sangat cantik dan baik hati bernama Mahsuri. Mahsuri berkahwin dengan seorang pahlawan bernama Wan Darus. Suaminya sering keluar berperang untuk mempertahankan negeri. Semasa ketiadaan Wan Darus, Mahsuri difitnah. Telah berlaku curang oleh orang yang iri hati terhadap kecantikan dan kebaikannya. Walaupun Mahsuri tidak bersalah, penduduk kampung mempercayai fitnah tersebut. Mahsuri telah dihukum bunuh tanpa bukti yang kukuh. Ketika dihukum, darah putih mengalir keluar dari tubuh Mahsuri sebagai tanda bahawa dia tidak bersalah. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Mahsuri telah menyumpah Pulau Langkawi supaya menjadi negeri yang mundur selama 7 keturunan. Selepas sumpahan itu, Pulau Langkawi mengalami pelbagai musibah dan kesusahan. Beberapa tahun kemudian, sumpahan tersebut berakhir dan Pulau Langkawi kembali aman serta maju. Cerita ini menjadi peringatan kepada masyarakat agar tidak mudah mempercayai fitnah dan berlaku adil sebelum membuat keputusan. Watak utama dalam cerita ini ialah Mahsuri. Beliau digambarkan sebagai seorang yang baik hati, sabar dan setia kepada suami. Walaupun Mahsuri difitnah dan dilayan dengan tidak adil, beliau tetap tenang dan tidak membalas kejahatan orang lain. Darah putih yang keluar ketika beliau dihukum menunjukkan bahawa Mahsuri sebenarnya seorang yang suci dan tidak bersalah. Watak Mahsuri melambangkan seorang insan yang dizalimi tetapi tetap berpegang pada kebenaran. Sekian, terima kasih.